Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini membagikan foto di akun Instagramnya bersama Presiden Kehormatan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FARM. Tan Sri Hamidin hadir di markas FIFA di Zurich segera setelah keputusan hukuman diumumkan. Kehadirannya tersebut mencerminkan upaya cepat dari FAM untuk mengatasi masalah yang dapat mengganggu persiapan tim nasional. Namun, terlihat bahwa ekspresi wajah Tan Sri Hamidin tampak cukup ketat. Hal ini mungkin menunjukkan seberapa besar tantangan yang dihadapi serta beratnya beban yang harus ditanggung untuk menjaga nasib para pemain dan kehormatan sepak bola Malaysia. Berikut tanggapan warga Malaysia yang tahu saat Tan Sri Hamidin bertemu Presiden FIFA. Meeting makan-makan member FIFA Council je pun ada gak yang terlebih husnuzon untuk hiburkan diri sendiri. Wow! Tok Midin senyum macam bibir Ebit Liu. Kira settle lah tu. Aku risau juga ni. Tok Midin senyum pun tak ada tu. Tengok pada raut wajah tu, macam tak sedap hati pula. Welcome back, Dato'. Sekih je kepala botak tu kalau tak mau settle. Tengok muka macam ada masalah je. Apa pun tunggu 10 hari lagi keputusan dari FIFA. Harap tu yang terbaik untuk Malaysia. Mungkin cara FIFA buat tak kesal berkenaan kelulusan untuk mewakili negara, selepas setahun barulah FIFA kenakan negara yang memalsukan dokumen. Cara macam ini baru dapat duit. Hector kan atuk dia orang Melaka. Dulu jual cendol dekat sebelah Taming Sari. Malam part-time kayuh beca dari Bandar Melaka Kulai. Jibake FIFA nak sebut taj revolusi Harimau Melaya lah ni. FAM dah bagi tahu belum buat rayuan rasmi pun. Dia pergi sana jalan-jalan sahaja. Atuk Midin muka masam je tu. Alamak, takut. Pile botak muka macam kaki pantik sial, tengok je lah senyuman tu, penuh gairah. Nyam-nyam katanya. Tengok muka Tan Sri, sikit jam lagi. Kalau Presiden FIFA buat hal, memang kena tibailah dengan Tan Sri Midin. Perkara mudah. Serah je dokumen yang FIFA mau. Nak rayu apanya kalau FAM ada data tersebut? Kalau FIFA ban ke, tak lunuskan ke awal-awal dulu? Orang dah main, dah dekat setahun baru nak banned dan denda FAM. Dah berapa FAM rugi? 7 pemain kena banned lagi. Cuba awal-awal cakap. Benda macam ni tak terjadi. Yang betulnya macam ni, baru peminat tak risau. Lah. Midin pi sana, kos ada meeting makan-makan dengan members media FIFA Council je. Rupanya overclaim konon, Midin pi sana untuk buat rayuan and settlekan hal pemalsuan dokumen tu. Biar dia orang selesaikan. Bila dah tamat 10 hari, korang nak beracau macam kena rasuk, suka hati korang lah kan? Sengal juga FIFA buat kerja. Laporan penuh kehakiman belum keluar. Tapi dah buat pengumuman kesalahan dan hukuman serta tempoh rayuan 10 hari. FAM nak menjawab pun terpaksa tunggu laporan penuh kehakiman tu. Sedangkan masa tempoh hari tu dah berjalan. Dulu boleh lani pula dokumen palsu macam-macam. Helah depa bagi untuk mengagalkan impian Harimau Melaya ke Piala Asia. Lawan tetap lawan. Biarpun kita tak berupaya sebab negeri kecil tak ada kuasa. Seharusnya kita sehati di dalam menangani isu ini. Kita perlu bersatu di bawah satu bendera bagi memastikan pasukan bola sepak Malaysia terus melangkah jauh. Protes tu biasa dalam mana-mana pertandingan di dunia ni. Tak ada yang mengatakan protes itu salah. Kalau pihak lawan buat sesuatu yang tidak masuk akal, kita berhak protes. Nak kena kumpul berapa aduan dulu baru ada tindakan? Hihihihi. Dah hari kelima masih tak ada lagi surat tunjuk sebab dari FIFA. Hahaha, macam ragu-ragu je nak bagi surat tunjuk sebab tak ada surat tunjuk macam mana FAM nak merayu. Tak tahu kes kesilapan detail tang mana. TMJ dah senyum tu. Bagi hukum dulu, baru bagi surat tunjuk sebab, ya? Sistem apa FIFA pakai ni? FIFA pun bercelaru.